Cantik gue. Itu Abdul Razak Memorial. Tadi tu Tugu Negara. Kat sini tu nama. Tak payah bayar. Boleh ambil gambar, dia cakap tadi. Saya suruh tanya. Sila tanggalkan kasut. Alamak. Waktu lawatan Selasa sampai Ahad 9 sampai 5 pagi. Isnin tutup. Buka lah. Kasut buka. Kasut lagi. Nama dia. Ikut mana? Cantik gue. Bawa mau minti si ti orang ti single nanti ti. Cantik. Jam antik gue. Wah, cantik permaan cewek. Nih. Tik ni. Cantik tuh. Tik cendera mata kan ni ketik. Cantik Tik. Ya, hidup napi. Tahu dia, ni dia. Anak dia. Si anak sih. Si anaknya. Najib Razak. Dia dari Dayung. Mau murah Perdana Menteri wah. Dari Dayung. Dari. Meja makan dia. Bila? Yang sentuh intik ke meja dia. Tidak. Simpul. 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 1971 Jess. Lama Jess. Lama. Saya belum lahir lagi. 74. Sampai bukan. Lama lah. Ya. Kipas lama tu. Mana ada orang jual sekarang kipas ni? Bilik information dia. Bilik tayangan. Atas. Tu ada arahan dia ikut sini lah. Jangan sentuh. Tengok dia cantik oh. Jangan sentuh takut jatuh. Hah? Semua terbuka. Oh, ada ruangan menggosok. Tik. Ni bilik dia. Bilik siapa ni, Bek? Ni bilik anak dia. Muhammad Najib Tun Razak, anak dia yang jadi Perdana Menteri hari itu. Oh, ni bilik dia. Wow. Tengok dia seperti ni. Bilik Najib. Tengok bilik yang lain pula. Ni sebelah ni. Dia punya paket floor pun besar. Ni bilik siapa? Ni bilik anak nombor? Bilik. Ahmad Johari dengan Muhammad Nizam. Itu 3. 3 orang. Oh, Najib sebelah sana ni. Anak dia yang satu lagi. Pergi sana. Yang ni pula? Oh, ni bilik Muhammad Nazim. Satu orang satu bilik. Wow. Tengok dia punya paket floor besar-besar. Jangan masuk. Ikut arahan. Tadi tu lah? Bukan. Lain tu. Lain. Muhammad Nazir. Muhammad Nazirum. Raja kan. Macam ni rumah Perdana Menteri dulu-dulu. Banyak orang. Tahun bila tu? Besar dengan kita tu. Satu orang satu bilik. Besar bilik ni Jess tengok. Ni antik ni. Wah, ini tempat iron baju. Cuma name tag saja tidak ada. Masuk. Ju. Ini iron lama ni. Kejut. Kejut? Apa terkejut?
Tahu tak? Ya. Pejabat peribadi. Oh tu. Ruang peribadi weh. Ruang makan. Bukan. Ruang makan. Jom kita masuk. Ditutup kah? Alamak tutup lah. Basikal ni. Kita pelamri weh. Ni. Balkoni. Dia punya balkoni besar. Hah? Belum lagi. Bilik tidur utama. Master bedroom. Wah. Siapa dia? Dia benar lah. Najib. Tun Razak. Kena. Tun Razak. Ada lagi. Wih, dia punya kabinet ni. Legend lah. Wow. Tu paket telur ni. Alamak, boleh mandi Jess. Besar boleh mandi dia. Dengan zaman bila ni. Wah, dia punya peti buk. Lagi semua ada bilik juga. Store. Ni apa ni? Sama juga simpan store. Wow. Tik. Pejabat peribadi. Oh, ni pejabat peribadi dia. Tengok. Boleh masuk lah, Bek. Sampai sini je. Nanti dulu. Tik tak? Tik dah. Eksekutif juga. Perdana Menteri dulu-dulu. Antik kita tengok. Buku apa dia baca, Bek? Tengok buku apa dia baca. Tengok. Lembaga Elektrik Negara. Ui, lama betul buku ni. 1949 buku ni. Tengok buku apa dia baca. Tengok. Genius Book of Record. Oh, banyak juga buku dia baca. Mana? Tak sabar budak ni. Mana sini? TV lama. TV antik ni, Bek. Hidup ketat. Dia TV penting buah. Macam macam ni lah. Segan kan? Segan tengok. Ting, ting, ting. Mana Mami? Kita masuk dari mana tadi, Jess? Sudah sampai lah. Sudah habis. Lain kah? Lain lah, Bek. Oh, lain lah. Tadi sebelah sana. Namu. Bila tengok ni pula, budak ni. Apa bilik tu, Bek, bilik ni? Bilik mengaji. Bilik mengaji, Bek. Tengok kasut dia. Wow. Golf. Itu buah dia. Tengok. Tengok ni. Ini benda ni disimpan sini jadi museum. Diam. Yang besar betul rumah Perdana Menteri dulu. Wah ni. Sen. Apa? Chris. Buat mu Chris Diraja. Oh. Tapi ni tengok Chris dia. Macam-macam pattern ada. Tengok, Bek. Apa orang ambil gambar juga? Hah? Tu. Orang cakap ambil gambar. Boleh ambil lah dia cakap. Singapura ke apa tu? Si apa Tengok ni. yang kecil? Perdana Menteri Razak Tunku Abdul Rahman bersama dengan jawatan Perdana Menteri dari kiri. Tu. Semua Perdana Menteri dia, Bek. Si. Bekas Perdana Menteri Tak kiki gambar. Thailand. Nampak Oh, ada. gambar dia. Nampak gambar. Ya, gambar lama. Tu gambar lama dia. Sayang tak boleh masuk sana. Nak zoom tak boleh. Ni ruang tamu ya. Pas ruang tamu, Bek. Ruang menonton.
Dia orang menonton gambar. Ya. Dulu kau tak silap saya masuk sini dulu ada bilik khas panggung wayang dia. Mana dia? Oh, tutup dia kot. Dulu ada bilik khas tengok panggung wayang. Besar weh. Tengok tahan lama ni ke besar gini. Ya, sama lagi. Tengok ada rebana ayam dia. Tu swimming pool tengok. Tu swimming pool dia. Pergi pasal ni. Asalnya lah ni. Dulu betul lah, Mek. Betul. Di situ macam ni. Fotonya. Betulnya. Sekarang tak pakai lagi. Mana ada orang duduk sini. Sudah jadi museum sudah. Dulu dia pakai ni. Tengok. Fotonya. Tu. Ada rebana ayam dia. Ada rebana ayam lah, yes. Diam je ayam. Ti legend ti, Mek. Betul. Jarang sentuh. Macam mana ni jalan? Jalan-jalan. Situlah. Okay. Jom kita pergi. I don't know, maybe. Cuma anak bayi murid mbak dia mati apa tak balik. Titik. Koleksi tongkat. Tongkat dia tengok berapa banyak tongkat dia. Ni orang dulu kan jadi Perdana Menteri sampai umur berapa? Ada sampai 60 kah? Timba berarti je nak. Nambah cak eh. Dah, iswe. Cak eh. Kita balik sana. Tengok sofa ni, cute sofa ni. Ni dia. Sudah habis ah? Sudah habis. Kau tak silap saya dulu ada apa? Bilik panggung wayang dia ada dulu. Lepas tu bilik doktor dia ada. Mungkin dia tutup kot. Kan sudah habis. Kita beli. Ya. Cerita apa yang pakai ni? Cerita Kasim Selamat. Tu dia. Ni dia. Sekarang kita di sini. Ini lain. Oh, ada lagi. Ni belah mana ni? Yang tadi tu kot. Banyak Sampai. Oh, yang tadi tu Tadi kita dah pergi sini lalu sini. Ya ke? Jadi. Lalu depan je lah. Depan. Tapi tak masuk. Ya. Tengok dah habis. Tengok. Merekam siri dan ucapan terima kasih kepada Permodalan Islam Berhad yang telah menyumbang sebagian kos naik taraf hiasan dalam anti pameran ini. Yang buat apa nama tu? Renovation lah. PNB yang buat dari 9 Julai hingga 9 Disember 2012. Lama Dulu saya masuk sini bilik tayangan dia besar. Macam ni lah. Apa? Macam ni lah. Lagi kah? Rumah yang. Lagi? Mau pusing lagi? Ke rumah pinggan? Ma? Hitam. Sudah habis masuk bawah? Cancu. Okey, kita pergi tempat lain pula. Dia basuh lah. Dia basuh. Tempat lain tak boleh ambil video, tak boleh ambil gambar. Yang ini boleh ambil gambar. Susah kan? Tak semua tempat boleh ambil gambar weh. Yang baru-baru tak boleh kot ni dah lama dah museum. Sama ni. Ya. Dekat sini parking tak bayar. Free. Itu yang best dia. Kan? Mungkin Tanas? Dia buat office Tanas. Tengok. Cenderamata apa ada juga. Dia nak pergi.
Tidak dulu sama apa? Jom kita naik kereta pula.